Hai, Assalamualaikum. Guys, sekarang ni kami berada di Gamuda Garden. So, kita nak tengok suasana malam dekat area sini apa yang menarik. Banyak lampu cantik, guys. Papa, Ya. salah lah. Ha. Mula-mula. Yahoo! Sekarang sekarang channel putih. Channel putih. Cemboy, Gagat, Mel dan Mama dan Kakak. Boleh. Oh, Christmas. So, sekarang ni kita orang berada di Taman Gamuda Garden. Taman Gamuda Garden. Garden tu taman lah. So, banyaklah taman yang disebut. Kita boleh main ni. Guys, dia punya taman dia seronok gila. Tapi Mel tak main lagi tapi masa Mel So, jalan-jalan. kawasan ni cantik. Cuma masih belum popular. Apa? So, kawasan ni masih belum popular lagi lah. Mungkin malam minggu ataupun hari-hari cuti sini meriah lah. Janganlah. Tapi tak apa. Tak lama lagi kita orang akan, insyaAllah, tak lama lagi kita akan dapat kunci. Kita bolehlah tiap-tiap malam lepak sini ke, kita buatlah apa-apa aktiviti yang sesuai. So, kalau nampak bawah ni, boleh main ni. Apa nama dia ni? Kayak. Kalau tengok kat sini, dia punya macam, kira macam boat jugalah. Donut boat ride. Donut boat ride ni dia boleh duduk, lepas tu macam ada kursi meja makan. Kita boleh minum-minum. Mana? Motor tepi. Motor men. Oh ya ke? Okey, tak apa. Okey. Oh, 10 tutup biasa sini kalau meriah ada apa? Biasa kalau abang bawa anak-anak nak pergi taman lah belakang. Ada orang ramai? Kok mana? Memang kena sini, parking sini memang lalu kat sini jalan. Memang kena jalan juga Tahu sikit Jadi kalau sini memang tak ramai orang? Sini kalau malam memang tak ada. Malam minggu pun tak ada? Sini sebab pukul 10 memang dah tutup, memang tak ada orang masuk. Sebab belakang lampu semua tutup. Tu yang kita takut kan, masuk tiba-tiba jatuh laut. Kita tak boleh jaga. Oh, kalau awal lah ada lampu-lampu. Kalau sebelum pukul 10 akan nak masuk boleh lagi, tak ada masalah. Pukul 10 je memang belakang tutup. Okey. Tapi lampu-lampu memang sini je lah? Tak ada. Lampu sini je lah. Kalau air terjun tu boleh buka bila? Yang tak buka? itu pagi. Oh, pagi. Sampai pukul 7 dia akan tutup lah. Dia ada timer, ikut timer. Oh. Okay. Tak faham Apa? Ya, pergi taman. Apa boleh ke pergi taman? Dia tak faham lah. Pukul 10 kat sini tutup rupanya. Tapi kalau sebelum pukul 10 pun dia kata tak ramai orang. Mungkin siang lah ramai orang. Siang, hari Minggu. So, jom kita pergi tengok bola lah. So, dekat Gamuda Garden ni, tiap-tiap malam yang Abang pernah tengok, aktiviti yang tak mati adalah bola. Tiap-tiap malam ada main bola. Jom kita saksikan perlawanan bola antara Perancis dan Argentina. Apa? Saya tak faham lah apa Acik tu cakap. Dia cakap, taman sini tutup pukul 10. Dia suruh beram. Beram apa? Berambus saja. Yang kali datang awal, cik, dia cakap. Jom beram. Beram apa? Berambus. Cepat. Ini tu kena orang ni. So, kalau siang-siang boleh tengoklah main funfair ni. Kuda untuk anak-anak boleh lah. So, kat sini ada badminton court rasanya. Kita tahu sebab ni main-main orang yang baru lepas habis main ataupun baru nak main, tak tahu lah. Main badminton. So, malam ni kapan saja bawa anak-anak dan isteri pergi ke Gamuda Garden sebab tak tahu pergi mana. Kita ronda-ronda lah kat sini sebelum kita jadi warga Gamuda. Apa? Sebenarnya kau akan ajar, bukan buat peraja je kan? Yelah. Kau akan ajar. Anjing je, anjing. So, insyaAllah tak lama lagi kita jadilah warga Gamuda Garden. So, kita punya kunci belum dapat lagi. Nanti dapat kita review tempat ni. Kita buat konten kat sini. Kita buat
Aktiviti. Pelbagai aktiviti kat sini. Apa-apalah. Ish, besarnya anjing tu. Besarnya anjing. Besarnya anjing tu. Anjing tu besar. Anjing lah, cakap anjing. Anjing. Mana anjing tu? Belakang kita tu. Besar. Gemuk je. Tu. Jom. Tengok bola. Macam suka ke tengok bola? Ha? Pandai ke tengok bola? Bila pula macam pandai tengok bola? Nanti macam dah besar nak main bola tak? Nak? Tak nak jadi eskavator. Tak nak jadi eskavator? Jadi tokek eskavator boleh? Nak. Jadi tokek boleh. Jadi tokek eh? Jadi toket boleh main bola ke? Boleh. Nak Jadi tokek lagi senang main bola. Nak jadi toket. Jadi tokek eh? Okay guys, macam jadi tokek guys cakap. Nanti sewa macam punya backhoe dengan eskavator guys cakap. Nanti saya punya background eskavator kan. Okay guys, kalau korang perasan ada satu bangunan kat atas sana tu. Kat situlah insyaAllah Gaban punya rumah nanti. Ha? Main bola apa dia orang tu? Main bola sepak lah. Sepak bola. Ni saja-saja je main. Okey guys, sampai sini saja kita punya lawatan ke Kemudah Garden. So, lagi ni, dah bosan tengok bola. Bola pun dah habis dah. Dah habis dah. Dah habis apa? Gimana? Balik, jom. Tak nak. Jom. Alo. Macam mana? Macam mana? Tak main. Main kat mana? Main kat sini lah. Sini. Main apa kat sini? Kalau boleh main bapa ke? Tak boleh, tak ada apa mainan. Pakcik tadi pun tak bagi main, dia terus balik. Boleh je main. Main kat mana? Apa? Main kejar-kejar ke Nampak polis, nampak polis tu. Nampak Main polis. kejar-kejar kat mana? Nampak polis semua tu. Nampak tu. Kereta dia. Jadi, jom nampak. Main kejar-kejar kat mana? Jom balik. Macam main kejar-kejar kat mana je? Jom kita balik. Nampaklah jam. Tengok. Orang tak tahu nak main kat mana. Okay, guys, kita balik. Nantikan video seterusnya. Tak tahulah apa lagi kita nak buat aktiviti depan ni.